Faktor ketiga, repetition. Bagi saya, faktor ketiga ini adalah punca utama mengapa banyak pemain muda kita merosak apabila meningkat umur. Dalam buku Outliers tulisan Malcolm Gladwell, penulis buku ini merungkai satu peraturan di mana yang untuk menjadi pakar, seorang perlu berlatih selama 10,000 jam. Dan peraturan ini dinamakan sebagai 10,000 hours rule. Basically, penulis buku ni cakap, kalau kita nak jadi master main gitar, kita kena praktis main gitar selama 10,000 jam. Kalau kita nak jadi master dalam bidang coding, kita kena praktis coding selama 10,000 jam. Dan kalau kita nak jadi penulis power, kita juga kena praktis menulis selama 10,000 jam. 10,000 hours rule ni menekankan kepentingan repetition, disiplin, motivation dalam training. Sebab macam mana nak repeat benda sama, macam mana nak buat repetition kalau tak ada disiplin dan motivation? Dalam konteks bola sepak, cuba kita bayangkan kalau kita apply 10,000 hours rule ni dalam kehidupan. 10,000 jam ni bersamaan dengan 20 jam seminggu selama 10 tahun. Katakan kita start main bola umur 5 tahun. Kalau kita nak capai level pro dalam masa 10 tahun, 10,000 hours rule ni mencadangkan kita kena training 2.9 jam sehari. But let's be realistic. Mana ada budak nak training 3 jam setiap hari selama 10 tahun? Kita mesti nak cuti, kita mesti ada sekolah, kita mesti nak lepak dengan kawan. Jadi let's assume kita training 5 hari seminggu. Sehari kita training 2 jam termasuk game time. Maka untuk mencapai 10,000 jam yang diperlukan untuk menjadi pro, kita kena training selama 94 tahun. Sekarang kita bayangkan berapa jam yang diperuntukkan oleh top player seperti Cristiano Ronaldo yang dah capai level pro pada umur 16 tahun.